ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا من السنة الزالمة ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. As-sunnah tidak boleh dibuat permisalan dan tidak dapat diukur dengan akal dan hawa nafsu. Akan tetapi dengan ittiba'. Sunnah-sunnah ni nak faham ni ikut pun boleh faham, bukan berandaian. Dan meninggalkan hawa nafsu. Hawa maknanya keinginan, sesuatu yang didorong oleh perasaan hati, suruh buat ni. Jadi manusia ikut. Maka di dalam sunnahnya satu perkara yang bertentangan dengan sunnah Nabi, dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan termasuk daripada sunnah yang tidak boleh ditinggalkan, dan bila ditinggalkan satu perkara sahaja darinya, maka tidak menerima dan beriman dengannya. Sunnah yang tidak dimasuki dan tidak termasuk ahlinya, ahli sunnah. Kalau tinggal satu, dikira macam tinggal semua. Macam rukun iman, tolak satu, tak payah tolak semua. Dikira batal syahadah dia. Dia tolak beriman kepada Rasul saja, beriman kepada Allah, beriman kepada rukun yang lain. Tak dikira beriman juga dan tak dikira ahli sunnah juga. Tolak qada. Salah satu je, yang lain dia terima, tak boleh juga. Dia kata ulasan, Abu Hurairah meriwayatkan daripada sebuah hadis, Al-wudu'u mimma massatin nar. Hendaklah berwuduk setelah memakan makanan yang terkena api. Maknanya terkena api yang dimasak. Bila makan sesuatu makanan yang dimasak, hendaklah berwuduk. Tuan-tuan tengok sini. Maka ada orang petikai, apa logiknya? Makanan yang disentuh api ni kena ambil sembahyang, bukan dia terkentut pun. Bukan dia kau berhajat pun. Buang air besar, air kecil, tak. Dimakan sahaja sesuatu benda yang disentuh oleh api. Maka ada seorang sahabat berkata padanya, yakni kepada Abu Hurairah, tidakkah kamu perintahkan mereka akan berwuduk setelah minum air panas? Minum air panas ini tak kena ambil sembahyang, tetapi daging yang dimasak, yang disentuh oleh api, kena ambil sembahyang. Kalau begitu, sesuatu yang dimasak oleh api, contohnya kita buat air kopi, air teh, batal air sembahyang. Kan dulu pun selain daripada minum air biasa, dia orang minum juga air yang dipanas oleh api. Jadi orang tanya Abu Hurairah, kalau gitu yang tu pun kena ambil sembahyang juga lah, sebab sesuatu yang disentuh oleh api. Maka ia menjawab, wahai anak saudaraku, jika aku menyampaikan padamu hadis Nabi, maka janganlah kamu membuat pemisalan untuknya, contoh-contoh, misal-misal, banding-banding untuknya. Isnadnya hasan sesuai dengan isyarat Imam Muslim. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dihasankan oleh Syekh Nasruddin Albani di dalam Sahih At-Tirmizi. Di dalam hadis Abu Hurairah lainnya disebut, ada dua orang wanita daripada Huzail saling berkelahi. Maka satunya melempar yang lain. Dia bandinglah sesuatu objek yang keras kena yang lain. Maka dia pun membunuhnya. Dia banding sesuatu yang keras, seorang wanita berkelahi, kena sasaran individu yang kedua, mati. Dan apa yang ada di dalam perutnya, janin juga mati. Mak dia mati, kandungan dia juga mati. Maka Nabi memutuskan bahawa bayar diat, bayaran pembunuh untuk ahli waris yang terbunuh. Kalau ahli waris itu tak memaafkan, maknanya dia kena hukum qisas. Bagaimana yang Allah Ta'ala surat Al-Baqarah juzuk yang kedua tu, maknanya kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kalau waris tak memaafkan, kena qisas, bunuh. Waris memaafkan, kena bayar diat 100 ekor unta. Denda wanita terbunuh itu kepada ahli warisnya. Dan Nabi mewariskan denda itu, kepada anaknya wanita yang terbunuh. Hak anak dalam kandungan pun kena bayar denda juga. Dan orang-orang yang bersamanya, wanita dan orang yang seorang anak yang bersamanya yang turut meninggal dunia dengan sebab pembunuhan tersebut. Maka Hamad bin Nabirah Al-Ghazali berkata, wahai Rasulullah, bagaimana orang yang belum boleh minum, makan? Orang yang tak boleh minum, tak boleh makan, janin yang dalam perut dia, kenapa nak denda juga? Apa nilai dia? Kalau ibu dia tadi memanglah yang orang kan, dan boleh bercakap, boleh makan, minum, bekerja, berusaha, dan duduk atas dunia ni melalui tempoh yang panjang,
Ini tak lahir atas dunia lagi, duduk dalam perut mati. Kenapa nak kena denda pula dengan sebab dia mati? Maka dikata di sini, bagaimana orang yang belum boleh minum, makan, berkata, tak boleh makan, tak boleh berkata dan menjerit, harus dibayar dendanya? Tak boleh bercakap. Kenapa kena bayar denda lagi? Tidakkah orang seperti ini sia-sia sahaja darahnya? Dia mati, tinggal sia-sia lah. Cakap tak boleh, menjerit tak boleh, berjalan tak boleh, berkata-kata tak boleh. Kenapa nak kaya bayar denda pula? Kerana kematiannya. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya orang ini tidak lain adalah pengikut para bomoh. Orang ini terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran bomoh pada ketika itu. Disebabkan sajaknya. Kan bomoh ni banyak bersajak, bersyair, perkataan-perkataan yang sama hujung kalimatnya. Syair ni hujungnya sama. Kalau dada, kakak, titi semua kan. Dan dalam Quran pun dia ada surah Syu'ara, penyair-penyair. Penyair-penyair ni dengan syair-syair mereka dapat memukau orang, menggoda orang, memperdayakan orang. Pemikiran demo ni macam tu. Kenapa nak kena bayar denda kepada janin yang mati dalam perut tu tadi? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta selainnya. Lihat takhrijnya di dalam Iraq Al-Ghalib, nombor hadis 2205. Jadi nak ceritanya, manusia bila ayat kata macam ni, Nabi kata macam ni, tadi kata sesuatu yang disentuh oleh api, ini menjurus kepada daging yang dipanggang dengan api. Nabi tak sebut tentang air yang dipanaskan, tetapi orang kias. Kalau daging yang disentuh oleh api itu tak boleh bantai air sembahyang, kalau air panas dan sesuatu saja yang disentuh oleh api, semua bantai air sembahyang. Cuma dalam hadis ini berlakulah perbahasan yang panjang yang dikemukakan oleh ulama. Cuma ulama ambil istinbat pengajaran dengan petikai apa yang disampaikan oleh hadis, apa yang disampaikan oleh Nabi. Sebagian ulama kata hadis ini wuduk di sudut lughawi, bukan di sudut syar'i. Al-wudu'u mimma massatin naru, hendaklah berwuduk daripada sesuatu yang disentuh oleh api, daging yang dipanggang dengan api, yang dibakar atau dimasak dengan api. Nabi kata wuduk. Wuduk, sebahagian pendapat ulama kata wuduk al-lughawi, maknanya apa dia? Basuh tangan nak sembahyang tu kubur. Sebab bila panggang ni, daging yang dipanggang dikeluar minyak, mulut berminyak bila makan tu. Tak sebagaimana yang direbus. Orang buat kari dan apa, bila kita panggang lebih-lebih lagi kambing pula kambing biri-biri ataupun unta, memang ada banyak lemak. Jadi pendapat sebagian ulama kata wuduk di situ bukan makna istilahi, bukan makna wuduk di sudut syarak, wuduk di sudut bahasa. Dia ada as-salatu lughatan wastilahan, al-wudu lughatan wastilahan, as-sawmu lughatan wastilahan. Sebelum surai sesuatu hukum, ulama akan urai sembahyang di sudut bahasa, di sudut istilah apa dia, puasa di sudut bahasa, di sudut istilah syarak apa dia, wuduk di sudut bahasa apa dia, di sudut istilah apa dia. Di sudut bahasa, hukuman basuh tangan sebab dia lemak. Jadi nak sembahyang tu tak nak dalam mulut kita berlemak, tangan kita berlemak, kesan daripada makan daging yang dibakar. Pendapat yang kedua kata hadis ini peringkat permulaan Islam, peringkat awal, penghujungnya sebelum Rasulullah wafat, maka hadis ini dah dimangsungkan. Hadis ini telah dimangsungkan. Hadis yang tentang berwuduk sesuatu yang disentuh oleh api. Kerana majoriti sahabat pun tak beramal dengan hadis tersebut. Di antaranya apa dia? Pendapat yang kata tak batal itu, annahu la yajibul wudu'u mimma masatin naru, wa dhahaba ila hadzal qawli al-khulafa'ur rasyidun al-arba'atu. Sebahagian ulama yang empat, apa dia, khalifah ar-rasyidin, kata tak batal makan sesuatu yang disentuh oleh api. Daripada kalangan sahabat Ibnu Mas'ud, Abi Darda, Ibnu Abbas, Omar, Anas bin Malik, Jabir bin Samurah, Zaid bin Thabit dan sebagainya. Itu perbahasan ulama lah tentang hukum dia, batal tak batal. Pendapat yang pertama tadi memang kata batal.
Sesuatu yang disentuh oleh api ni, maknanya dibakar oleh api ni, batal. Kalau kita makan, batal ismayang. Kena ambil ismayang lain. Walaupun tak terkentuk lagi, tak putus hajat lagi, batal. Pendapat yang kedua dah langsung. Bila dah langsung pun tak beramal dengan hadis ni. Jadi, ramai majoriti sahabat pun tak beramal. Jadi, sebahagian ulama masih beramal dengan pendapat tadi. Seperti Ahlul Zahir, Hasan Basri, dan juga Imam Zuhri. Mereka kata batal. Ahlul Zahir, Hasan Basri, Imam Zuhri kata batal kalau makan sesuatu yang dibakar oleh api. Mereka tak kata lughawi, mereka kata istilahi. Dan mereka tak kata hadis ini dimaksudkan. Dan Ibn Taymiyah menyokong pendapat Ahli Zahir ini, kata batal. Itu juga dengan hadis yang Rasulullah, sahabat tanya Rasulullah kan, ana tawadau min luhumil ghanami qala isyita. Perlukah kami berwuduk dengan sebab makan daging kambing? Rasulullah kata, kalau nak ambil sembahyang ambil, tak nak ambil tak apa. Makan daging kambing ni, nak ambil sembahyang pun okey, tak nak ambil sembahyang pun okey, tak ada masalah. Sahabat tanya lagi, ana tawadau min luhumil ibil. Kalau makan daging unta kena ambil sembahyang tak? Rasulullah kata, qala na'am, ya, makan daging unta kena ambil sembahyang. Macam perbahasan tadi juga. Sebab tu dalam mazhab Hambali kata makan daging unta ni batal sembahyang. Walaupun pas makan tu tak terkentut, batal sembahyang. Sebab hadis kata. Pendapat yang kedua kata hadis tu dah masuk. Dan yang ketiga kata hadis tu wuduk di situ adalah lughawi, bukan istilahi. Tak apalah, itu perbahasan panjang di dalam kitab-kitab hadis, di dalam kitab-kitab fiqh. Cuma ulama akidah ni nak ambil isunya, poin yang pentingnya, sesuatu datang daripada hadis dengan berandaian, dengan masuk logik. Bila Allah Ta'ala kata begini, dia nak kiaskan tentang perbandingan hukum. Akidah bukan tidak boleh kias tentang isu, perbandingan isu. Maksudnya tentang Allah Ta'ala ni kita tak boleh nak kias. Berdasarkan kepada beberapa hadis tadi, daging unta tadi makan, kenapa dah makan daging kambing tak perlu ambil sembahyang, daging unta pula kena ambil sembahyang, sedangkan sama-sama daging. Jadi tentang apabila datang daripada agama, daripada Quran, daripada hadis Nabi, dikena akur sami'na wa ata'na. Kan banyak sangat ayat-ayat Quran dan juga hadis Nabi. Bila Nabi buat keputusan, Nabi cerita suatu hukum, Nabi buat sesuatu kata putus, tak ada andaian-andaian yang lain. Di antaranya apa lagi? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika la yu'minuna. Demi Tuhan engkau. Allah Ta'ala sebut sendiri di dalam surah An-Nisa. Manusia tidak dianggap beriman kecuali dia terima apa yang diputuskan oleh Nabi. Bila Nabi kata A, B, B. Bila Nabi kata suatu keputusan tu, dia terima di sudut mulut dan tidak ada harajan mimma qadaita. Perasaan makin sempit, dada sempit. Dada sempit ini hiasan daripada tak terima. Kadang-kadang orang ni dia terima mulut, hati dia tak boleh terima. Hati tu bila tak boleh terima tu dia panggil sempit dada. Allah Ta'ala kata sempit dada tak boleh. Sebab tu akan ada alam masyarakat atau saudara tu, kami lapangkan dada engkau. Isunya ayat itu kerana Nabi sempit ada bila masalah tertentu, keadaan tertentu, masa-masa tertentu Nabi jadi sempit dada bila ujian terlalu banyak. Allah Ta'ala kata kami lapangkan dada kau. Ini nak menunjukkan bila sempit dada tak boleh terima tekanan terlalu banyak ataupun ujian terlalu banyak ataupun sesuatu benda di hadapan kita tak boleh terima, maka dada jadi sempit. Isunya di sini, sesuatu yang diputuskan oleh Nabi tak boleh dada kita sempit, kita rasa rapat. Maknanya kita terima apa saja yang diputuskan oleh Nabi. Semua perkara, khususnya masalah akidah. Nanti kata yang tu, Quran kata yang tu. Jangan ada andaian lain. Ada andaian lain.